Fuh. Target Aboy dapat dah guys. Tanda guys. Oh, tadi. Okey guys, selamat pagi ya. So hari ni Aboy turun dekat dekat Sungai Sempit guys. Sungai Sempit dekat Teluk Senangin. Air hari ni air mati guys, memang slow. Air memang slow. Air pun jernih guys. Tapi Aboy tadi nak plan nak pergi Teluk Janggus dekat Swiss Garden Hotel sana. Aboy singgah dekat kedai kedai beli umpan. Nak beli udang mati je kan air mati. Takut tak ada umpun-umpun. Tengok pagi-pagi asing ada jual umpun-umpun, umpun sarang. Tukar plan sudah. Turun muara lah nak cari ikan tanda. Kalau air macam ni slow, kerana ada tanda guys. Air dah berhenti dah. Air ni dah berhenti. So dia belum start surut lagi. Hari ni surut pukul 11 pagi. Air dah mati dah. Memang mati, memang slow dah. Kita try saja guys. Dah beli dah. Kita try. Memang target lain. Tengok umpun-umpun sarang ada. Dah tukar plan dah. Kita target ikan tanda. Jom kita setting dulu guys. Ok guys, first setting Sampai pakai mata Apollo 3 mata 3. So size dia 14 guys. Ni target. Kita target tanda guys. Kita tengok. Harap ada hasil. Cuba mata besar sikit. Ok. Ikut air ni cantik untuk layan tanda. Kita cuba lah. Ok, first setting dah. Ok guys, second setting pun sama juga. 3 mata. Mata saiz 14. Kita cuba guys. Harap ni pun ada hasil. Ok, dah. Dalam juga. Ok guys, dorok dah setting dah. Ok, biar air tengah slow. Kita makan lambat sikit lah. Tapi tak apa, kita layan casting sekejap. Ok buang guys. Jom try. Ada rezeki guys. Ok, dah dekat 2 jam dah. So, tak sentuh langsung. Air memang slow guys. Memang slow, air mati lah. Kan tak sentuh sangat sebab tunggu air turun lagi. So Aboy nak tadi try gewang, tak jadi. So Aboy nak cuba so plastik pula. Cuba tengok guys. Mana tahu so plastik diambil. Air memang slow guys. Ok guys, Aboy rasa nak beli pot lain. Aboy target lain tadi memang tak sentuh pun guys. Air memang slow sangat dekat muara ni. Ikan kurang aktif sikit. Apa, kita layan tepi pantai je lah. Jom kemas. Kita jumpa dekat pantai. Tak makan pun. Ok guys, Aboy dah sampai dah. Teluk Frigi guys. Biasa kita mancing sana. So hari ni Aboy bawa motor sampai masuk dalam ni. Tempat teruk juga, pasir putih tu. So Aboy nak layan batu atas ni. Kita try sini guys, tengok macam mana. Air mati, susah nak cari ikan ni. Jom, cuba ke situ. Ok guys, Aboy dah sampai dah. Lama tak turun batu ni. Biasa mancing situ je. So hari ni try kat sini guys. Penat jalan tadi atas batu. Jom setting dulu. Ok guys, dua-dua dah setting dah. So apa lah yang sok plastik. Cari kerapu guys.
atau kerapu ada. Try saja. Okay. Alamak, duri. Guys, tadi habis casting dah ada apa? Apa cuba layang bolos je lah. Layang bolos je. Target boy dapat dah guys. Tanda guys. Tadi cuba dekat Sungai Sempit tak dapat. Sini dia naik guys. Saiz juga. Tadilah cuba lagi. Ada ni. Lama sekok, duri sekok. Mayung-mayung. Ikan sajen.
Kerut kerut. Oh dah naik dah. Kerut kerut. Bolos ni. Macam tadi. Dah baru. Tu lah macam tarik. Rupanya daun baru guys, daun baru. Padu. Ini baru padu guys, bolos. Ini apa cari ni? Cara pun ada. Jadi ya. Habis kan botol. Mata dah hilang dah. Botol ni. Apalah, tadi gera-gera besar saya ikut. Nak pun tak? Saya nak balik dah. Tak banyak, ada sikit dah. Okay. Thank you. Nama pakai apa ya, Abang? Empat. Udang kopek ada kurang Umpun dia tanda daun baru, gelama pisang. Tempat dia ni. Okey. Okay, sampai nak balik dah. Dah pukul 5 lebih dah. Datang pukul berapa? Pagi tadi pukul 10 lebih. Pukul 3 sampai.
Habis itu tak ada apa hasil. So turun sini dah 5 lebih dah. Perut dah bunyi-bunyi dah guys. Pagi pun tak makan lah. Kita kemas balik dulu. Kita tengok minggu depan ada masa kita turun. Okay guys, video hari ini sampai sini saja. So Abang nak balik. Abang ni cuba 2 pot. Satu pot dekat Sungai Sempit. Kita ada pergi dalam 2 jam setengah lebih. Memang tak ada ikan guys. Abang cuba-cuba pun sentuk pun tak ada. Abang casting durut untuk umpung-umpung pun tak ada. Abang keluar lepas tu tengok dekat sini kan, Teleperigi. So Abang turun dekat area batu sini. So ada juga hasil kita hari ni. Okay guys, boleh tahan juga. Target dekat Sungai Sempit tak ada, tapi sini pula naik baru bolos besar lah. So banyak tadi dapat apa, mayung dengan mayung apa, ikan kekek banyak, mayung apa, helikopter, apa kata ikan lembu. Paling banyak ikan lembu lah, kacau umpan. Tak apalah, ada juga hasil. Dan nak balik, ada juga sahabat tengah mancing. Santai-santai kita nak balik. Kita jumpa next video guys. Jom balik dulu, anak ni lapar dah. Jom.